kita akan jumpalah hadis ni riwayat siapa, hadis ni riwayat siapa, hadis ni riwayat siapa, dalam kitab mana. Sebab itulah hadis dia ada banyak periwayat, disebut banyak periwayat, banyak pencerita. Dan akhirnya dia akan sampai kepada pencerita yang terakhir yang menuliskan dalam bentuk buku. Jadi kita akan katalah hadis ni duduk dekat dalam riwayat siapa, ataupun duduk dalam kitab mana, buku mana. Kita akan sebut macam tu. Dia tak kata macam Quran lah, dia duduk dalam Quran je lah. Tapi kalau hadis kita akan sebut dia datang daripada riwayat siapa. Dan riwayat-riwayat ni biasanya tidaklah seramai orang yang meriwayatkan ataupun menceritakan tentang Al-Quran. Tak seramai tu. Biasanya riwayat-riwayat yang hadis ni tidak seramai itu. Jadi sebab itulah dia boleh jadi ada kesalahan ataupun kesilapan ataupun ditolak. Kalau kita kata dia bukan kesilapan pun, dia ditolak oleh para ulama. Sebab apa? Sebab dia bukan semestinya yakin 100% datang daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ataupun lebih tinggi lagi datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadis kita akan jumpalah hadis ni riwayat siapa, hadis ni riwayat siapa, hadis ni riwayat siapa, dalam kitab mana. Lepas tu hadis ni apa status dia. Kita akan jumpa macam tu. Hadis ni ada status. Status dia hadis yang sahih, ada status hadis hasan, ada status hadisnya dhaif, ada status yang nama-nama yang pelbagai lah. Sebab apa? Sebab hadis tidak seperti Al-Quran.